Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jom hari ini kita dengar kisah Sinbad si pelaut. Pada suatu hari, Sinbad berlayar bersama anak kapalnya merentasi lautan luas untuk mencari perdagangan dan pengalaman baharu. Wa kanatir riyahu tahubbu bilutfin mimma ja'ala rihlatuhum murihatan wa mumti'atan. Pada awalnya cuaca begitu tenang. Namun, ketika kapal semakin jauh, tahubbur riyahu biquwwatin mutazayidah wa tabda'ul amwaju bidarbis safinati bi'unfin. Anak kapal menjadi cemas dan ketakutan. Mereka menyedari bahawa ribut besar sedang menghampiri dan keadaan menjadi sangat berbahaya. Sinbad tetap berusaha menenangkan semua orang. Dia meminta anak kapal mengikat layar dengan kuat dan menjaga keseimbangan kapal. Tatalaqal buruku fis sama' wa yadawi ar-ra'du dawiyan shadidan wa yanhamirul mataru bighazarah wa tatamayalu safinatahum wa tata'arjahu bifi'lil amwajil 'atiyatil 'azimah. Tiba-tiba satu ombak besar melanda kapal sehingga sebahagian kapal menjadi rosak dan anak-anak kapal menjerit meminta pertolongan. Dengan keberanian dan usaha bersama, mereka terus bertahan menghadapi ribut yang dahsyat itu. Selepas beberapa jam yang menakutkan, ribut akhirnya mulai reda. Adal bahru hadian wa tanaffasa jami'u taqimi as-safinah. Sinbad bersyukur kerana mereka terselamat. Pengalaman itu mengajarnya bahawa keberanian, kesabaran dan doa adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi cabaran hidup. Baiklah kawan-kawan, banyak pengajaran yang kita dapat pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Wa ilal liqa.